Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama tu saya nak ucapkan takziah pada keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga sabar, moga tabah. Moga Allah ganjarilah pahala atas musibah ni. Kes malam kan yang dekat Kelang. Pemandu kereta yang disuspekkan mabuk hayal dadah. Kan? Kalau korang tengok video tu pun memang luar jangka lah, bukan manusia yang waras. Ni Tok Su nak cakap ni kepada pihak berkuasa dan para menteri sekalian, cukuplah yang sembang-sembang pasal angka bawah 0.5% ataupun mengatakan kes terpencil. Bagi kita semua ni kan, rakyat biasa marhain ni kan, satu nyawa yang melayang bermakna satu keluarga hancur harapannya selama-lamanya. Faham? Kita tak tahu, dia mungkin seorang ayah, dia mungkin seorang abang, dia seorang suami, dia mungkin adik-beradik, dan mungkin keluarga korang. Korang fikirlah, benda ni kalau terjadi pada korang, memanglah na'udzubillah, anak jadi anak yatim, isteri hilang tempat bergantung, mak bapak hilang anak yang menjaga mereka. Korang nampak tak kesan dia? Walaupun korang cakap 0.5%, itu statistik korang, tapi bagi keluarga ni dia 100% hilang. Jadi kan, ni Tok Su nak cerita, nak mengharapkan lah, Tok Su mengharapkan kita semua kalau boleh push, desak lah supaya hukuman mandatori yang lebih berat dikenakan pada ni lah pesalah-pesalah pemabuk yang menggunakan dadah hayal ni memandu kenderaan yang menyebabkan kemalangan. Jangan lagi ada lagi denda yang mampu bayar, yang diorang cakap diorang boleh bayar. Kita sekarang ni kita nak hukuman yang betul-betul berat, penjara seumur hidup ataupun hukuman mati bagi pemandu mabuk yang dadah ataupun pemandu hayal dadah ni yang menyebabkan kematian. Nyawa dibalas nyawa, mungkin menjadi pengajaran pada mereka yang selepasnya. Haramkan lesen seumur hidup diorang. Sesiapa yang dikesan memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun hayal dadah, haramkan mereka dari memegang steering selama-lamanya. Faham? Tak kira kenderaan berat ke, kenderaan ringan ke, apa saja, motosikal ke, apa saja. Kuat-kuasakan undang-undang yang berat ni, yang betul-betul orang cakap memang diorang takutlah. Jangan langsung bagi peluang kedua untuk diorang ni nak bunuh orang lain, sebab ni dah kira membunuh. Kau tengok cara dia langgar kan, memang dia terus macam main bowling, melambung. Memang cuai habis. Dia bodoh sebab apa? Dia memandu dalam keadaan mabuk hayal, sebab tu dia bodoh. Jadi kan, kalau MOT kan, siapa menteri dia tu, dia yang cakap kan bawah 1% ni kan, kalau dia boleh kan, MOT boleh isytiharkan perang pada kenderaan berat ni yang lebih muatan itu hari tu kan, takkanlah tak boleh kot isytihar perang pada pemandu mabuk ni ke pasal tani. Walaupun tak mabuk, dia cakap jangan macam tu. Sekarang ni kan, kalau korang tak nak buat sesuatu kan, korang dah mengkhianati mereka yang bawah 1% ni, yang meninggal ataupun yang cedera parah ke apa sajalah, keluarga-keluarga yang bawah 1% ni, korang mengkhianati mereka. Faham? Bila atas jalan ni yang spesies mabuk ni, korang mabuk, orang lain masuk kubur. Kau yang buat hal, orang lain jadi arwah. Jadi stop it lah, right now kita stop. Tegaslah pada mereka yang sama ada pembangkang ke kan, push kerajaan ni kan untuk buat dasar yang keras supaya tak berulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hati di jalan raya. Tok Su tahu kita kadang kita dah berhati-hati, tapi ada mangkuk ayun ni kan, mangkuk ayun ni lah yang mengambil keputusan untuk jadi bodoh ke atas jalan raya, menyebabkan orang lain pun hilang bukan 1%, 100% hilang terus nyawa dia. Okey